Bila dia panggil, kamu datang, dia akan sebut nombor giliran. Yang pertama lapor diri. Assalamualaikum tuan ataupun salam sejahtera, selamat pagi. Saya calon nombor 2 bersedia menjalankan rutin pemeriksaan motosikal. Dan dengan masa 5 minit boleh mula. Lesen kenderaan motor 25 Ogos 2026 BPP 2064. Peralatan ataupun tools ada. Penutup tangki minyak petrol dalam keadaan baik, getah masih lembut, minyak petrol ada. Cermin sisi kiri dan kanan dalam keadaan baik, tidak retak dan tidak pecah. Lampu hadapan dan lampu isyarat kiri dan kanan dalam keadaan baik, tidak retak dan tidak pecah. Nombor plate hadapan BPP 2064 kiri dan kanan dalam keadaan baik dan boleh dilihat dengan jelas. Tayar hadapan angin ada, dengan tebal, fizikal dalam keadaan baik. Okey, kemudian memeriksa minyak enjin, buka dipstick, tak payah cakap tak apa. Cabut dipstick ni ataupun tolong tunjukkan. Lapkan dahulu bahagian hadapan, kemudian celupkan kembali. Tengok sukakan di bahagian hadapan. Minyak enjin diparas maksimum. Kemudian bateri. Motosikal ini menggunakan bateri sel kering. Terminal negatif dan positif dalam keadaan baik. Lampu belakang dan lampu isyarat kiri dan kanan dalam keadaan baik, tidak retak dan tidak pecah. Nombor pendaftaran belakang BPP 2064 dalam keadaan baik dan boleh dilihat dengan jelas. Tayar belakang angin ada, bunga tebal, fizikal dalam keadaan baik. Dan mana tempat kamu bermula, situ kamu akan berakhir dengan menguji rantai. Tolak rantai gunakan kunci. Rantai dalam keadaan baik, tidak terlalu tegang dan tidak terlalu longgar.